Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cuba tengok ni. Pastikan bersatu di negeri 9 KO habis. Cuba tengok video Datuk Seri Khairuddin. Bersatu ni kacau daun. Dan kita harap menyokong anggota UMNO khususnya di Negeri Sembilan ni macam di Johor, kita tolak semua. Ramai yang hilang wang deposit. Dan saya harap Negeri Sembilan juga akan mengekalkan rekod untuk pastikan bersatu itu langsung tak dapat sokongan. Walaupun di sini tak ada. Sebab saya cakap pasal Negeri Sembilan. Kenapa? Kerana bersatu itu diwujudkan dulu nak ganti UMNO. Jadi Negeri Sembilan mesti konfirmkan keputusan Johor dan pastikan bersatu di Negeri Sembilan di KO. KO habis-habis. Supaya bila peran raya umum tak payah dia bertanding apa-apa kursi parlimen. Senang, BN 1 lawan 1. Dengan parti mana? Jawab sendiri. 1 lawan 1. Macam inilah sekarang. 1 lawan 1. Yang akan memudahkan dan memastikan kita kembali menguasai negara kita. Jadi, kita kalau nak menang, UMNO, BN masuk 26, 25, sekurang-kurangnya kita menang 25 kursi. Saya sangat-sangat setuju. Sebab saya menganggap bersatu ni kacau daun je. Bukan setakat kacau daun, kacau pengundi. Terutamanya pengundi Melayu. Dah cantik dah. Apa kata apa, one by one. Kita nak menentang Pakatan Harapan. Tapi kita ada saingan baru pula, iaitu bersatu. Kalau kau perasan, bersatu kuat kerana Tun Dr. Mahathir. Selepas PN14, ramai pemimpin-pemimpin termasuk Datuk Seri Hamzah masuk bersatu. Dan bersatu dulu jadi kuat. Tapi, bila PRU15, kalau kita tengok carta kedudukan kursi parlimen, PAS paling tertinggi. Bersatu tengok kira berapa. Tolak beberapa hari kemudian, 5 wakil rakyat bila bersatu lompat. Dan beberapa tahun kemudian, bersatu pecat ahli parlimen daripada bersatu. Bersatu pecat 19 ahli parlimen. Tinggallah 6. 6 ni lah celah mana letak? 6 ni angka kecil je. Kan? Dan sekarang ni, bersatu ni, parti dah nak nazak. Persoalan yang kita semua tertanya-tanya, adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin akan terus pimpin parti? Sedangkan keadaan beliau atau kesihatan beliau tidak mengizinkan. Sebab kalau kau tengok dari sidang media ke sidang media punya bersatu ni, termasuklah ceplos-ceplos bersatu yang sememangnya tak bernilai. Inilah dia perangai pok-pok bodoh ni. Termasuklah waktu kalau kau tengok video lah, ada satu video di mana bertembung Pakatan Nasional dengan bersatu. Punyalah benci sampai teruk macam ni. Kan? Jadi, saya harap kita tolaklah gelombang merah ni. Gelombang merah ni yang saya masukkan tu adalah Bersatu dan Harapan. Walaupun belum ada official kerjasama, tapi dalam diam-diam, ya. Dalam diam-diam, ya. Dan kita nak gelombang biru di seluruh Negeri Sembilan, insyaAllah. Bukan setakat kita nak menangkan UMNO 25 kursi. Malah kita menangkan 11 Pakatan Nasional. Termasuk calon daripada Sekamat, iaitu bekas Ketua Polis Melaka, bekas Timbalan Ketua Polis Melaka, dan beberapa calon yang sememangnya layak lah. Okay? Itu saja. Assalamualaikum.